Homestay Islam Muslim yang asal pemiliknya orang Kelantan paling cantik di kamera ni. Tengok belakang ni. Macam dalam movie. Allah Muhammad belakang ni. Awak doa homestay Cameron Highland milik orang Kelantan. Bila jumpa dekat Tanah Rata ni. Bila masuk tu terus ada macam view lawa gini tadi. Ni dapur dia. Ni punya kaunter betok dia. Lepas tu Lepas tu sini ada Allah Muhammad. Jadi memang comel doa. Jadi siapa-siapa main Cameron Highland boleh recommend duk sini lah. Homestay Afar by FZ Cameron. Kita tengok dalam pula. Okey, ni bilik. Ni bilik biasa dia. Bilik biasa dia pun mewah dah. Kita tunjuk master bedroom. Buka lampu je. Master bedroom dia sini. Ni. Bila master bedroom dia. Si ada ni. Ada sofa. Tengok katil dia. Kalau honeymoon sini beres. Ni katil bilik air dia. Air biasa je. Si ada pokok ke. Kenapa ke sini. Atas comel. Jom. View dekat ruang tamu dia. Siapa-siapa tu ada TV. Ni kitchen dia. Kitchen dia. Lepas tu dapur dia. Lupa ya. Dapur dia ada belakang. Microwave. Gelas peti. Teh pun sedia dah weh. Tak payah beli teh. Teh pun ada. Gelas pun ada. Lepas tu microwave dia pun warna merah. Ni toilet dia. Ni toilet awam dia. Comel dah. Jadi comel dah. Ada air mineral dah. Saya mau air peti. Air Indonesia ni pun ada juga. Ni aku beli ni. Wi-Fi pun ada. You mobile ni. Ni FZ Cameron. Kalau tahu kedai dia adalah FZ Cameron tu lah. Kalau tahu ada TV ada. Beranda pun ada. Tak beranda. Hari ni kita nak ngepeng menu baru kita di Cameron Street Cafe Kuala Krais. Kalau ya ikut kepala dia ni tak gapo. Kalau duduk dekat cashier tu ramalan nanya bila lah benda nak buat tu menu western. Chicken chop memang ramai hak cari ni. Terutamanya kita ada chicken chop crispy, ayam crispy, ayam goreng tepung. Lepas tu kita ada peri-peri chicken grey. Peri-peri chicken grey ni ayam dia ni kita perak dengan sos peri-peri awak. Lain tak ada. Kalau awak cari kedai western pun tak ada. Belum tentu ada lagi peri-peri chicken grey ni. Awak tak tahu lagi ke Abella ni dia belajar di Amerika. Awak tak tengok ke radio baru ni ada masuk. Sebab tu boleh buat menu pelik-pelik. Dia ikut kepala dia ni tak gapo. Sebab tu saya tak suruh pergi mana dia gederak. Kalau dia gederak mesti ada pula menu baru. Hak mana lama dah cari chicken chop di Cameron Street ni, saya boleh mai di Cameron Street Cafe Kuala Krais. Kita ada dah hari ni awak.